Guys, ini Willfire AGS 30 kita tengok macam mana kita nak pakai dia punya lampu tom yum tu. Okay, lampu tom yum yang kat tepi tu. Okay, sunroof tak boleh buka, hujan. Okay, mana switch dia? Kita tekan room. Okay, tekan sekali dia yang paling terang. 2 kali makin malap, 3 kali, 4 kali, 5 kali off terus. Okey, tekan sekali tu nyala. Okey, terang Kini color ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Dah lupa dah. Okey, lampu tom yum dia lah, ada keliling. Ni ada lampu kabin ya. Lampu kabin ni switch dia. Tekan sekali. Oh, diduk yang kat belakang. Tekan 2 3 4 5 off terus. Okay. Ni lampu biasa lah, kabin biasa. 2 3 4. Okey, maknanya dia boleh dim untuk kurangkan apa, untuk malapkan sikit. Okey, model ni datang dengan 2 sunroof, satu depan, satu belakang. Buka manual. Yang ni pakai switch lah. Tapi sekarang hujan. Okey, ni untuk adjust aircon, kekuatan kipas dia. Okey, ni biasalah. Ada skrin. Okey. Boleh layan movie. Okey. Tak layan, tutup dia saja. Dia on. Okey, ni boleh on. Itu saja kita review.